Nak tahu tak siapa orang yang paling untung simpan emas ni? Orang yang paling untung simpan emas ni adalah anak-anak kita. Okey, sekarang saya dekat Dataran Air Keruh. Hari ini memenuhi jemputan open house di rumah kawan saya. So jadi bulan Syawal dah nak habis. So ibu ayah, duit raya anak-anak ini masanya boleh kira duit raya anak-anak dan start tukarkan dalam bentuk simpanan emas. Sebab apa? Simpanan emas ni adalah paling menguntungkan untuk simpanan anak-anak. Sebab dia anak-anak kita ni bukan nak pakai esok, bukan nak pakai tahun depan. Dia nak pakai jangka panjang. Jadi untuk simpanan jangka panjang, simpan dalam bentuk emas jauh lebih menguntungkan. Seperti yang saya pernah share sebelum ni, anak saya dulu pada umur dia 1 bulan harga emas 240. Hari ini ketika umur dia 5 tahun harga emas dah 600 lebih. Bayangkan ketika umur 18 tahun nanti berapa harga untuk 1 gram. Jadi kita kena ambil peluang. Hari ini alihkan duit anak-anak kita simpan dalam bentuk emas. Kita sendiri boleh rasa nilai kuasa beli hidup kita semakin lama semakin kecil hari ini. Kita bantu anak-anak kita selamatkan nilai duit mereka untuk simpanan jangka panjang. Jadi kepada ibu ayah nak anak-anak paling untung dalam simpanan, dalam bentuk simpanan emas, hubungi saya sekarang, saya bantu bukakan akaun emas untuk anak-anak anda.